Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Taman Persekutuan Bukit Kiara. Hari ini saya dan isteri dan juga satu kumpulan nak naik Bukit Kiara. Dan bukan setakat itu saja, kami nak naik Bukit Kiara dan melukis gambar unicorn. Okay, ini parking dia. Parking dia terhad. Saya datang tepat pukul 7.30 dan parking ini sudah penuh. Jadi terpaksalah saya parking di tepi jalan. Dan saya tanya petugas, parking tepi jalan ni tak kena saman insya-Allah. Jadi kalau nak parking di dalam kena datang awal-awal. Kita tidak penuh parking 7.30 pun not early enough. Datang pukul 7 mungkin ada parking lah. Kita di starting point untuk aktiviti hiking. Tengah tunggu kita punya ketua As-Sadiq. Pukul 8 insyaAllah kita start. Ramai orang kat sini, kebanyakannya grup dari grup As-Sadiq lah. Jadi hari ini siapa yang nak laju ke depan silakan, yang dah tahulah. 9, 10, kaki kasih rapat sikit. Kepala. Kita nak tulis senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adik abang tak nak. Itu ni mantap. Jangan lupa on pula. On sekarang. Macam sebelum ni dia dapat dah. Cakap perut dah. Tak apa. Kita dah tak masuk kita dah melakukan perjalanan kita. Pendakian bermula. Ini starting point kita. Kita dah start. Oh, sini ada banyak trek ni. Banyak persimpangan. Jadi kena ikut trek yang betul lah kalau nak lukis unicorn. Ada small stream. Di awal pendakian ni trek sudah pun mencanak. Inclination lebih kurang 30 darjah. Oh, menarik. Ada rambutan di sini. Ada orang jual buah kat sini. Mana tempat ni accessible by road. Suy sao nãy rồi. Morning. Morning. Trek sekarang ni cantik je. Jalan berturap. Ada banyaklah taman rekreasi untuk anak-anak.
Tower. Rasa terlepas. Okay, lepas saja daripada poin senaman 2 tadi, ada persimpangan ke kanan. Jadi ni mereka nak menyiapkan bahagian kaki unicorn. Magic carpet. Magic carpet. Magic carpet. Simpang hitam je lah. Mari. So itu tanda untuk persimpangan masuk jalan Denai. Banyak monyet sini. Tu dia, YouTuber sudah naik. Kamera naik bang. Good morning. Ada satu taman di sini. Siap ada toilet lagi. Portable toilet. Jauh. Pelakon terbaik. Penat je. Sampai dia mau mengambil pada lah leh. Pelakon terbaik. Rehat. Naik. Rehat. Minum. Jangan nak buat bawa. Ya. Tapi belum jadi baik. Masuk YouTube ni, masuk YouTube ni. Ni bang, ni trailer ni. Oh, Lepas saya tak berani melintasi dia. nanti dia tercabar. Oi. Kena ni. Dia masuk Starbucks. Starbucks tu pun puncak juga. Okey, kita masuk jalan Denai semula. Tapi I want Say hello. Say hello. YouTuber. welcome back to my channel. Please subscribe. What is your channel? What you Let me know your channel. We can exchange likes, change subscription. Kita masukkan. Kita ada seorang hiker perut kosong. Tak breakfast. Dah makan pisang lah. Makan pisang? Dah makan pisang. Alhamdulillah. Ada semua tenaga bagus tu. Ada kurma lagi bagus. Ha. Tam jalan tu macam lah. Hentam jalan cari yang punca ni je lah. Jalan ni cari apa? Jalan utama ni je. Di kiri kanan je kan. Oh, ada stream sikit. Kena keep up laju sikit nanti tertinggal. Mountain bike-nya road. Okey, ada persimpangan lagi di sini. So kalau kita hiking dengan ramai orang,
kita kena pastikan ada continuity dengan grup paling belakang. Risau grup paling belakang ni terlepas junction. Ni pentingnya saya kena pergi ke depan, takut terlepas. Masuk YouTube. Sekali lagi dia sampai ke jalan berturak, jalan tol. Okey, ini yang paling belakang sekali. Ada lagi belakang mak? Tak ada. Ini paling belakang. Paling belakang Saya berehat sekejap saja. Di checkpoint ke berapa tak tahu dah. Ini yang ketiga ke empat. Kita jalan terus. Pusat Sahaya Negara. Hiking track kita ni dalam bandar. So macam-macam lah. Boleh tengok Pusat Sahaya Negara lah. Pelik sedap ni. Cantik dia orang buat. Potong elok. Aku dah Buat side table, buat kursi. Buat kursi ni. Buat potong daging kurban ni. Lucu ni. Cantik. Kayu apa ni tak tahu. Akasia ni. Akasia? Akasia. Kita sampai persimpangan lagi. Yelah tu. First uncle. You follow the paved road. Yeah. Can I go there? No. Go straight, go straight. You see where I live? This is the part I hate. Ina tahu kiri kanan. Ini pangkat tadi. Kita sampai lagi di persimpangan. Tapi grup kita ada belakang betul. Ada ibu dan anak. Kita kena tunggu yang tu. Sikit dulu. Aduh. Nanti boleh lari dengan Syam ni. Kat belakang sekali tu ada ni ibu dan anak, dia slow sikit. Mana itu? Belakang lagi. Belakang lagi tak nampak pun. Oh, belakang sini. Baju biru tu. Okey, mengikut Sahaya Sports Tracker, kita sudah hiking 1 jam 16 minit ataupun 3,5 km lebih kurang. Altitude baru 151, tak tinggi. Puncak Bukit Kiara pun 200 lebih je kan? 274 meter, tak tinggi sangat. Kita sebenarnya buat eco ni hampir buat satu loop, one complete loop. Rasanya kita dari sana tadi, kita pusing ke sini, buat satu round. Maknanya kita tadi berada kat sana lah untuk completekan dia punya eco. Sekarang kita masuk Jalan Denai semula. Kita masuk sini. Tinggal. Kata tinggal. Ni kepala dia dasar mana? Kepala dia. Tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You're not at Mount Kiara yet. Yeah, I think this way go to Mount Kiara. Okay. So kita pergi ke sana. Okay, kita lalu sini. Oh, ini lubang ni.
Kita lalu sampai ujung pagar tu, patah balik untuk lukis tanduk. Tak sure lah pula. Tanduk ke sumbu? Tanduk pun sumbu dia. Dia kuda dekat depan kan? Jadi kita patah balik dekat sini. Jadi dia punya tip of the tanduk. Sumbu dia. Patah balik. Aku nak panjang lagi tanduk bagi. Demi seekor unicorn. Cukup lah. Tanduk pendek-pendek dah lah. Dia scam kita. Tanduk tu tidak boleh buat korban. Kita kot. Kita sembelih ni depan. Janganlah sikit. Ya kakak, ya kak. All the best kak. Okey, boleh. Okay, jadi complete lah kita punya tanduk. Teruskan. Jadilah tanduk dekat situ. Terus saja along the pagar. Pelik sikit lah nampak tanduk dia. Oh, lalu ikut lubang. Ni. Bagi influencer. Siapa nak masuk dulu? Masuk dulu. Masuk dulu influencer. Influencer masuk dulu. Sini. Yang dihormati. Lalu buat ni. YouTuber. Bagi YouTuber masuk tu. Nanti dia rakam. Masya-Allah. Apa ni? Allahu Akbar. Capan sikit. Okey, tak susah sangat lubang ni. Kecil je. Hati-hati. Okey, so boleh pilih sama ada nak ikut lubang. Lubang bentaklah kecil sangat. Ada pilihan, cuma ikut lubang je. Siapa nak panjat? Nak panjat ni. Buka beg dulu ke? Tania. Tani. Yeah, Tania. Oh, sangkut. Sangkut. Bukan beg. Jangan lari. Kita sambung rakam kita orang. Dia dah lepaskan. Pinjam dia punya video. Ni beg. Jap. Sangkut. Beg. Beg sangkut. Beg kita kena tanggal tu. Boleh lompat pagar, tapi anak dara tidak digalakkan ya. Mak dara boleh. Mak dara akan banyak pagar habis pagar tu roboh. Anak dara jangan panjat pagar. Okey. Duduk. Ya, dek. Okey ah. Baik Zah kurus. Nasib baik kurus. Nasi anti pun kurus. Nasib baik anti kurus. Ibu pun kurus. Ya, ibu. Boleh Okeylah, anak ni kurus sikit je daripada ibu. Okey ah. Bagus je. Cikgu nampak. Cikgu. Masuk. Bola satu kita. Besar juga. Wah, turun pula. Turun inclination dalam 30 ke 40 darjah. Okey. Kena bertahan lalu lutut ni. Okay, kita dah sampai satu section yang sedikit mencabar lah. Turun naik. Mata air Sungai Pecala. Dengar ni air. Tapi air tu kat bawah kita. Bawah ke? Kena cross Dia daripada pokok atas. Dia daripada atas, dia turun bawah, turun. Kita lalu atas dia. Oh, atas dia ni. Dia dekat bawah. Air tu. Kita akan jumpa air tu kat bawah nanti.
Apa Sungai Penjala? Mata air Sungai Penjala. Mata air dia. Mata air dia. Mata air Sungai Penjala. Salah satu daripada banyak mata air dia lah. Bawa batu-batu dulu. Bawah batu dia. Itu jalan bawah batu. Kalau ikan dia nampak dalam air, dalam batu. Air dia mengalir di bawah batu-batu ni. Bawah batu-batu ni mata air dia mengalir masuk ke Sungai Penjala. Saya share juga lah video kat abang. Okey. Ada video abang kan. Alright. Thank you. Wah, tinggi. Alright. Pacak. Pacak. Bukan pacat pacak. 45 degree, 40 ke 45 degree. Tadi turun, ni naik pula. Ni kat mana? Kat mulut unicorn? Di bahagian mata nak ke hidung. Mata nak pergi hidung unicorn. Sikit lagi nak sampai Starbucks. Lima minit bang. Kali ni Tanya. Kali ni tak tipu punya. Kali ni tak tipu bang, betul-betul man. Ya. Tak tipu kali ni, 5 minit. Aku rekod ni tau. Betul bang. Time berapa sekarang? Dia kata 5 minit tau. 5 minit bang. 10.37. Laju. Sampai atas kona kiri bang. Alright. Ayo bang. Healing dulu kalau penat. Wayang penting. Okay, kita sudah sampai ke Starbucks. Sampai Starbucks. Dah drive through. Hey, I have the same T-shirt. This one, Yeah, 10 years ago. 10 years ago, right? Hey, but it's very nice to wear, you know. Yeah, right. Really, yeah. And then the finisher T-shirt as well is very nice. You want to buy, right? Yeah, 2017, correct. Teraan Sultan Azim Shah. That's the only time I joined. After that, I actually wear it for Gunung Tahan, the 5 days, 4 nights. So every day I was wearing it. Abang tu yang tu, dia ada kecil lah. Dia macam baju So biasa dia macam ada air ngalir lah, dia tak lighter je. So kat situ kita akan masuk nak hiri-hiri sikit, bla 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 bla. Dina kita mesti vlog. Nothing kan? okay dek. Okay, penat tak? Penat? 6 km 251 meter altitude. Kalori 1200 kalori.
Dah 2 jam setengah. Bentuk macam mana sekarang dia? Tengok, mana jalan? Sekarang kita dah macam mana? Oh, macam tu bentuk dia. Oh, kita ni ekor. Ini ekor dia, itu kaki dia. Sing. Macam tu. Kita dekat hidung dia. Ya, kita dekat hidung dia. Ni terus ke sana. Nanti kita lukis kaki dia. Kaki depan, perut, pergi kaki. Coki-coki. Terima kasih Ibu sempena Bila hari jadi? Hari ni. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zara. Happy birthday to you. Malu. Caki-caki hadiah dia. Yang ke berapa tahun? Sudah berapa? Tak ingat. Ada penat. 9 tahun lah. Tak nak buat unicorn pun. Daddy lah sweeper ni saja je. Cari stick. Sampai ke sini. Daddy lah sweeper. Super penat je. Penat je sweeper. Tak larat nak JSM. Pantai yang JSM. Tolong. DNF. Tolong penat bang. Jap geng. Sabar. Ya, nak start dah. Ya. Duduk. Sini baru nak duduk. Sini dah kejap. Gerai. Sana. Sabar. Sorry, kita nak. Puncak untuk unicorn. Jom, korang dengar dulu. Kita berehat lebih kurang 10 minit dekat Starbucks. Sekarang kita memulakan perjalanan semula. Kita sekarang ni berada di mulut lebih kurang. Mulut unicorn. Pacak semula, yes. Good news. Bayangkan dia dah landai je. Good news. Naik atas semula. Ni mimpi kan? Betul-betul kan? Kita tampar muka tu. Aduh. Okey. Habis dah trek yang pacak tadi. Sekarang kita jalan landai saja. Trek macam ni insyaAllah flat saja. Kita sampai mana ni? Zeus Coffee? Belum. Bukan Zeus Coffee lagi. Last kali kita jumpa Kenangan Kopi. Kenangan Coffee. Kita rehat lebih kurang 5 minit saja di checkpoint tadi. Sekarang bergerak semula. Kita baru habis bahagian leher unicorn. Sekarang nak pergi ke bahagian kaki depan.
Ada small stream dekat sini. Sini bolehlah minum air kalau nak. Air berjernih Sedap rasanya. Dah ambil air dah. Air tak habis. Air banyak lagi. Sekejap, basuh muka sekejap. Ada pokok tumbang. Oh, tu dia lubang satu lagi. Ayah. Lubang ni besar. Ini lubang kedua, nanti ada lubang ketiga yang kecil. Ada 3 lubang katanya. Ini yang kedua. Panjang ni. Berapa km? Sekejap, kita. Banyak pokok tumbang sini. Ni bawa pemberat ke apa ni? Berat. Wait, Sun training eh? Ingat makanan. Kita orang sudah mau angkat tadi. Wait. Makanan. Oh yo. Kalau dah penat ni nak langkah bergelak ni memang mental sikit. Mana ni? Allah. Ayah. Kita tunggu kat sini lah. So lepas ni boleh order Grab lah eh? Boleh order Grab lah kita ni. Bawa panas. Sampai ke Jalan Tah. Kalau nak give up, it's a perfect time untuk order Grab. Dia patut beri semangat untuk dia orang. Ojek tak ada ojek. Kalau ada ojek. Naik ojek kat GBH. Private property, no trespassing. Minum. Papa ni kena ambil ni. Saya yang tengah bawa masih mungkin. Digalakkan menceroboh. Lukisan unicorn dah rosak. Dekat Starbucks tadi somehow tertekan pause. Okey, boleh ke? Jadi dia hilang
sekarang baru sedar pause tu tertekan. So dia jump daripada si point tu ke point ini. So rosak lah saya punya unicorn. So nanti kena minta GPX dari kawan-kawan. So kita teruskanlah. Kena naik pula. Ini lubang yang terakhir. Ya, terakhir. Lubang terakhir dan dakian yang terakhir. Oh, sangkut belakang. Dia kena buka bag Macam tu. Ramai yang macam tu. Kena buka bag. Jalan bag dulu. Kasih kir dulu. Oh, thank you. Boleh? Tak perlu aku pegang dulu. Titik. Slow. Thank you. Alright. Okay, boleh. Ah, sangkut tu dong. Apa nama daki yang lupa tu? Zara. Zara, masuk sini Zara. Zara dia tak boleh tunduk, dia lalu je. Zara boleh easy. Ni last pendakian yang akhir, lepas tu dah tak ada dah. Tadi bukan suruh order Grab ke tadi? Tak mau dengar. Senang lah Zara. Oh. Bobo bag dulu kat depan. Ya. Masukkan dulu kat lubang tu, bag tu. Lepas ni kita nak naik bukit lagi. Ibu rendah lagi ibu. Nanti tersangkut tersudung. Macam tu nak. Alright. Kita berada di bahagian perut unicorn. Bukan ni straight saja. Kita menuju ke arah kaki belakang unicorn. Dan di situlah kita punya starting point tadi. Sampai ke starting point. Kelapa? Tak botol untuk wasan. Kelapa. Tu wasan tu. Wasan kat bawah tu kan kelapa. RM5. Okey lah murah. Aku kat setiap kali turun wasan minat kelapa balik demam. Dia memang ditop. Setiap kali. Tahniah semua. Tahniah Zara. Birthday girl. Jaya. Tahniah. Kena minta dekat. Trek ini sejauh 9 km lebih kan. Okey, saya punya GPS dah gelong. Berapa jam kita mendaki? 4 jam daripada pukul 8 tadi kan. 4 jam lebih. Okey, 4 jam lebih. Trek 9 km lebih. Gambar unicorn saya tak dapat elok lah, tak cantik lah sebab ada masalah dengan phone saya sekejap tadi. My verdict about this trek,
Trek ni bukan untuk beginner. Kalau dah biasa hiking, anda dijemput untuk try trek ini ya. Tapi bukan untuk beginner. Kalau beginner jangan cubalah ya. Jangan cuba, pergi ambil trek yang lebih mudah lah. Otherwise, ini bukit yang dekat dengan kawasan KL. Sangat sesuai untuk warga kota. Dan trek ini juga bercampur dengan mountain bike punya trek. Agak berbahaya juga certain stretch tu, sebab saya sendiri pun nyaris dilanggar di basikal sekejap tadi. Jadi itu sajalah perkongsian kali ini. Kiranya nak cuba mendaki bukit ini, tidak memerlukan permit apa-apa pun, tidak perlukan guide. Nanti saya cuba sertakan GPX file untuk pendakian ini lah, siapa-siapa boleh cuba. Okey, jadi itu saja perkongsian hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat, sila like, kongsi pada rakan-rakan, dan subscribe kepada channel saya kalau belum lagi subscribe. Jadi setakat itu, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.